Boleh try. Nanti awak akan double check kan dia punya cushion kan? Ya, betul. Aku akan double check lagi kat rumah. Sebab hari tu saya ada beli sofa dekat kedai dia duduk ngam. Dia balik rumah sebulan kot dia dah lembik. Kalau ini saya bagi tahu Okey lah, lah, yang ini quality standard untuk spine dia kan. Maksudnya kalau sekadar duduk okey lah, kalau untuk lasak-lasak tu lah yelah. perlu bergantung. Alright. Boleh Acik Okey. jemput masuk dalam. Asyik. Alright, So. Tanya Acik. Acik. Amin kita masuk dalam. So Acik daripada Seri Medan. Dah sold. So belakang Sold, Angel guys. ni barangnya dah sold, dah siap packaging. So macam kita tahu, gudang Bossy Jam bakal beroperasi 24 jam sependedah nak raya ni. Jadi kepada geng-geng yang masuk live Boyja yang tengah tengok video Angel, datang je, jangan malu-malu. So apa? Barang banyak masuk, meja taman pun banyak masuk ni. Geng nak tengok meja taman pun ada. Dan untuk geng Bossy Jam yang member card, yang dah ada member card, standby. Ada benda best yang kita nak tunjukkan dekat geng-geng semua.